Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita sambung Bahrul Madhi pada permasalahan yang ke-497. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Masalah berkhutbah Jumaat dengan bertongkat, adakah perbuatan Nabi? Isu persoalan tentang khatib memegang tongkat ketika menyampaikan khutbah. Kata Syekh Idris, kata Syafi'i, dia menukilkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, dan jika tiada bertongkat seorang yang berkhutbah itu, maka sukalah aku bahawa bukan. Kata Syafi'i di dalam kata Syafi'i di dalam Al-Um, dan bertelekan, betul, bertelekan 497, dan bertelekan oleh orang yang berkhutbah Jumaat atas tongkat atau busuran panah. Busuran betul. Bertelekan betul. Bertelekan atau busuran, pusaran panah atau barang yang menyerupai keduanya. Kerana bahawasanya telah sampai khabar akan kami bahawasanya Nabi SAW adalah ia, yakni baginda, bertelekan atas tongkat. Ini perkataan pandangan Al-Imam Syafi'i begitu. Bahkan isu ni isu yang menimbulkan perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ikhtalafa al-fuqaha fi hukmi al-ittika al-khatib 'ala al-'asa wa nahwiha min qausin aw sayfin athna'a khutbatil jum'ah 'ala al-qawlain. Para fuqaha itu berbeza pandangan tentang hukum seorang khatib ketika menyampaikan khutbah. Dia ittika, tadi bertelekan tadi, itika ataupun pegang, bertelekan atas asa, tongkat, ataupun pedang, saif pedang, ataupun qaus. Qaus ni tu yang panah, ketika menyampaikan khutbah Jumaat, kepada dua pandangan. Jadi para fuqaha, para ulama ni ada dua pandangan. Pandangan pertama mengatakan an-nadbu wal istihbab, sunat dan suatu yang dianjurkan. Itulah pandangan ulama mazhab Syafi'i, termasuk pandangan Al-Imam Syafi'i. Jadi ulama ada dua pandangan. Satu, pandangan mustahab. Yang kata mustahab ni bukan sahaja Al-Imam Syafi'i dan ulama mazhab Syafi'i, bahkan itulah pandangan jumhurul ulama, majoriti para ulama dari kalangan Al-Malikiyatu Wasyafi'iyatu Wal-Hanabilah. Majoriti para ulama mazhab Malik, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Jadi yang kata sunat pegang tongkat ketika khutbah ni adalah pandangan majoriti. Sehingga Al-Imam Malik dinukilkan perkataan beliau berkata, wa dzalika mimma yustahabbu lil a'immati ashabil manabir ay yakhtibu yawmal jum'ati wa ma'ahumul 'asa yatawakkauna 'alayha fi qiyamihim wa huwa alladhi ra'ayna wa sami'na. Kata Imam Malik, demikian itu disunatkan kepada para imam ashabul manabir, imam yang menyampaikan khutbah, untuk dia berkhutbah pada hari Jumaat bersama dengan dia itu asa, tongkat, yang dia boleh bertelekan. Saya pun tak tahu terjemah apa, dapat perkataan bertelekan tu melekat tu. Bertelekan atas asa, atas tongkat ketika mereka berdiri. Wa huwa alladhi ra'ayna wa sami'na, kata Imam Malik. Itulah yang kami tengok dilakukan oleh para ulama sebelum kami, dan yang kami dengar diriwayatkan begitu. Demikian juga perkataan Al-Imam Syafi'i yang berkata, uhibbu likulli man khataba ayya khutbatin kanat ay ya'tamida ala syai'. Aku suka sesiapa yang berkhutbah dengan apa-apa khutbah, sama ada khutbah hari Jumaat, khutbah hari raya, khutbah salat gerhana, khutbah apa-apa pun, aku suka untuk dia bersandar kepada sesuatu, yakni dia pegang sesuatu untuk tampung ketika dia berdiri itu. Itu perkataan ulama Imam Malik, perkataan Imam Syafi'i. Demikian juga perkataan
ulama Al-Bahuti dari mazhab Hanbali, dia kata wa yusannu an ya'tamida ataupun an yu'tamada ala sayfin aw qausin aw 'asa bi ihda yadayhi. Disunatkan untuk imam itu bertelekan atas ataupun pegang pedang atau qaus, panah ataupun tongkat dengan salah satu dari tangan dia. Itu pandangan mazhab Imam Malik, pandangan Imam Syafi'i dan pandangan salah seorang ulama mazhab Hanbali. Dalil mereka iaitulah sabit dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perkara itu dalam beberapa hadis. Antara hadis itu iaitulah yang diriwayatkan daripada Al-Hakam Ibnu Huzun, barangkali bunyi nama dia, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qama yaumul Jumaah. Nabi berdiri ketika menyampaikan khutbah pada hari Jumaat, mutawakkian ala asa aw qausin fahamidallah wa athna alaih. Nabi pegang tongkat ataupun pegang pedang atau pegang panah. Nabi memulakan khutbah dengan memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala sehinggalah akhir hadis, menunjukkan Nabi ada buat perkara itu. Dan hadis ini telah dinilai sebagai hadis yang hasan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Demikian juga dinilai hasan oleh Al-Albani. Akan tetapi sebahagian ulama menilai hadis ini sebagai dhaif. Jadi itu isu dia, itu isu antara sebab kenapa timbul perbezaan pendapat di kalangan ulama. Sebahagian kata khatib dianjurkan pegang tongkat seperti pandangan majoriti ulama. Sebahagian ulama yang lain berpandangan khatib tak perlu pegang tongkat. Antara sebabnya perbezaan mereka dalam menilai hadis. Kerana menilai hadis ni sahih, hadis ni tak sahih, benda ijtihadi. Benda ijtihadi maksudnya benda kajian, berdasarkan kajian para ulama. Jadi hasil kajian itu, penelitian, menatijahkan perbezaan pandangan. Bila berbeza dalam menghukum hadis, maka berbezalah pandangan dalam buat hukum. Jadi dalam perkara-perkara yang seumpama ni kita tak boleh keras. Kalau kita kata kami pegang pandangan yang sunat pegang tongkat ketika khutbah, jangan kata sesat orang yang kata tak payah pegang. Sama juga orang yang kata tak sunat pegang tongkat, jangan sesatkan orang yang kata boleh pegang. Dia begitulah isu-isu yang seumpama ni. Mana kalau kita dah sebut dah tadi, pandangan kedua mengatakan tak sunat pegang tongkat, iaitulah pandangan ulama mazhab Hanafi. Ulama mazhab Hanafi bukan setakat dia kata tak sunat. Bahkan di dalam Al-Fatawa Al-Hindiyah, kitab mazhab Hanafi, dia kata wa yukrahu an yakhtuba muttaki'an ala qausin aw 'asa. Dimakruhkan. Makruh pula. Tadi kata sunat ni makruh. Hanafi kata makruh untuk berkhutbah pegang panah. Kaus ni yang saya faham tu, yang tempat tarik tu. Busur ke tu? Busur. Kaus. Sebab tu kurungan tu Arab sebut kausain. Kita bubuh dalam kurungan tu, Arab sebut dua kurungan buka dan tutup tu, Arab sebut kausain, dua kurungan. Jadi kaus tu apa, busur kan? Busur. Jadi mazhab Hanafi dia kata makruh terus. Khatib berkhutbah pegang, sama ada pegang busur ataupun tongkat, makruh. Wa hakadha fil muhyi, ini disebut nama kitab lah. Wa yataqalladu al-khatib as-sayf fi kulli baldatin futihat bis-sayf. Kada fi syarh at-Tahawi. Ulama mazhab Hanafi dia kata tak perlu pegang tongkat, tak perlu pegang busur, tak perlu. Tapi kalau tentera Islam tu baru sahaja menawan sesuatu kota, dia bukan pegang, dia tak perlu pegang pedang, tak perlu, tapi dia yataqalladul khatib as-sayf. Yataqallad ni buh kat bahu. Dia buh pedang tu kat bahu. Yataqalladu al-khatibu as-sayfa. Khatib tu dia boleh letak pedang tu dekat bahu dia, menggambarkan
dia menguasai negeri itu. Itu pandangan ulama mazhab Hanafi. Manakala Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia kata Ibn Qayyim, walam yakun ya'khudhu bi yadihi sayfan wala ghayrahu wa innama kana ya'tamidu ala qausin aw 'asa qabla an yattakhidha al-minbar. Tengok. Ni tadi perbezaan darjah hadis. Kedua, perbezaan dalam menilai riwayat-riwayat yang kata Nabi pegang pedang, Nabi pegang tongkat tu dalam melihat situasi. Tengok Ibn Qayyim kata, Nabi tak pernah ambil pedang dan selain daripada pedang untuk pegang ketika khutbah, tak pernah. Wa inna ma kana ya'tamidu ala qausin aw 'asa. Riwayat-riwayat yang sebut Nabi pegang pedang, Nabi pegang tongkat qabla an yattakhidha mimbaran, al-mimbar. Nabi pegang tu sebelum buat mimbar. Jadi Nabi berdiri tu Nabi pegang. Tujuan dia itu untuk bantu ketika berdiri. Kemudian dia kata kata Ibn Qayyim, wa ma yadhunnuhu ba'du juhal annahu kana ya'tamidu 'ala as-sayfi da'iman wa anna dhalika isyaratan ila anna ad-din qama bis-sayf. Dikritiklah orang yang ada sebahagian orang kata Nabi ni bila berkhutbah sentiasa pegang pedang. Kata Ibn Qayyim, itu sangkaan orang-orang jahil. Kononnya agama ini tersebar dengan pedang. Ibn Qayyim dia bantah kefahaman yang seumpama itu. Sebaliknya dia kata Nabi pegang tu disebabkan sebelum ada mimbar, sebelum Nabi berkhutbah dengan mimbar, menggunakan mimbar. Kemudian tengok perkataan Ibn Uthaymin. Saya ingat perkataan Ibn Uthaymin ni agak lebih jelas. Dia kata yusannu an yu'tamadu 'ala al-khutbah 'ala sayfin aw qawsin aw 'asa wastadallu bi hadithin yurwa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi sihhatihi an-nadhar wa 'ala taqdiri sihhatihi qala Ibn al-Qayyim innahu lam yuhfaz 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ittikhadhihi al-minbar annahu i'tamada 'ala shay'. Kata Ibn Qayyim, pandangan yang mengatakan disunatkan bagi khatib yang sedang berkhutbah untuk pegang pedang atau busur atau tongkat, mereka berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan daripada Nabi, yang mana hadis itu fi sihhatihi nazar, tentang kesahihan hadis itu ada pertikaian. Dia kata Ibn Qayyim, tadi kita dah sebut dah, ada sebahagian kata sahih, sebahagian kata tak sahih. Jadi Ibn Uthaymin kata ada pertikaian tentang kesahihan hadis tersebut. Wa ala taqdiri sihhati, kalau kita kata hadis itu sahih, kita ambil pandangan ulama yang kata hadis itu sahih. Lalu Ibn Uthaymin nukilkan perkataan Ibn Qayyim yang kata tak ada bukti yang menunjukkan Nabi selepas buat mimbar, Nabi khutbah pegang sesuatu. Kemudian kata Ibn Qayyim, wa wajhu dhalika anna al-i'timad innama yakunu 'inda al-hajah. Jadi kesimpulannya, cara kita faham riwayat-riwayat yang berbagai tentang pegang tongkat ni, kata Ibn Uthaymin, pegang tongkat ataupun bersandar kepada tongkat ketika khatib menyampaikan khutbah yakunu 'indal hajah, jika ada keperluan. Fa in ihtaja al-khatib ila i'timad, kalau khatib perlu sandar pegang sesuatu ketika menyampaikan khutbah, mislu an yakuna da'ifan, sebagai contoh khatib itu seorang yang dah lemah, tak mampu nak berdiri lama, tak mampu berdiri menyampaikan khutbah, yahtaju ila an ya'tamida ala 'asa, fa hadha sunnah. Lalu dia memerlukan, sebagai contoh, dia perlu pegang tongkat untuk dia bertongkat ketika menyampaikan khutbah, maka perkara itu termasuk di dalam sunnah, kata Ibn Qayyim. Dia bergantung kepada keperluan. Lianna dhalika yu'inuhu 'ala al-qiyam alladhi huwa sunnah. Kerana dengan memegang tongkat dapat membantu dia berdiri menyampaikan khutbah. Kerana berdiri menyampaikan khutbah itu termasuk di dalam sunnah. Wa ma a'ana 'ala sunnatin fa huwa sunnah, maka apa-apa perkara yang boleh membantu untuk melakukan sunnah, yang inilah berdiri ketika menyampaikan khutbah, maka perkara itu juga termasuk di dalam sunnah. Itu perkataan Ibn Uthaymin. Amma idza lam yakun hunaka hajah, adapun kalau tak ada keperluan untuk pegang tongkat, kata Ibn Uthaymin,
fala hajah ila hamlil asa, maka tak ada keperluan untuk pegang tongkat. Nak pegang tongkat buat apa? Itu kata Ibn Utsaimin dalam kitab dia Asy-Syarhul Mumti' pada jilid yang ke-5 halaman 63 hingga 52. Jadi yang pentingnya ulama beza pandangan. Adapun pandangan Imam Syafi'i dan ulama mazhab Syafi'i dan pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i seperti yang disebut oleh Syekh Idris Al-Marwawi, sunat memegang tongkat atau busur atau pedang. Cuma Syekh Idris tak sebut pedang di sini. Itu dulu tuan-tuan kena faham. Memang ulama beza pandangan. Ada soalan? Kalau pandangan pihak berkuasa agama perlih, saya tak pastilah fatwa, kerana saya ingat benda tu lama dah kot. Fatwa apakah ada secara khusus saya tak ingat. Banyak fatwa perlih yang saya tahu tak ada. Tak mengambil pandangan yang mengatakan sunat memegang tongkat ketika berkhutbah, dan pandangan itu selari dengan mazhab Hanafi, selari dengan mazhab Hanafi, selari dengan pandangan Ibnu Qayyim. Itu. Jadi bila begitu yang menjadi pandangan agama diperlih, pandangan pihak pemerintah, maka kita kena patuhlah, kerana perkara itu bukan maksiat. Kalau tak pegang khutbah tu bukan berdosa. Tak pegang khutbah, tak pegang tongkat ketika berkhutbah tu tak berdosa. Maka kita kena taatlah dalam perkara yang bukan maksiat. Nampak? Dan kalau ada orang duk berkerah isu-isu tongkat ni teruk sangatlah. Tak ada benda lah, tak ada benda yang perlu kita perbesarkan isu tongkat. Baik, itu kita kena faham. Masalah berikutnya 498. Berkhutbah dengan tiada bertongkat, apa hukumnya? Tengok apa kata. Kalau tak pegang tongkat waktu berkhutbah, apa hukumnya? Tengok kata Syekh Idris. Kata Syafi'i, dia menukilkan perkataan Imam Syafi'i. Dan jika tiada bertongkat seorang yang berkhutbah itu, maka sukalah aku bahawa mendiam ia akan tubuhnya dan dua tangannya dengan meletakkan tangan kanan atas tangan kiri, atau dibiarkan lepas pada tempatnya dengan diam-diam. Dan tiada aku menyukakan bahawa berpaling khatib ke kanan atau ke kiri supaya mendengarkan pada orang-orang akan khutbahnya, kerana bahawasanya jika adalah ia tiada memperdengarkan salah satu daripada dua pihak apabila qasad ia dengan mukanya akan tentangannya, maka iaitu jangan berpaling ke pihak yang mendengar ahlinya, betul? Melainkan sedikit-sedikit kalamnya atas pihak yang lainnya, serta jahat adab daripada berpaling-paling. Imam Syafi'i tak kata makruh pun kalau tak pegang tongkat. Cumanya Imam Syafi'i kata kalau tak pegang tongkat, dia jangan berkhutbah begitu, macam orang berceramah begitu tak. Sebaliknya hendaklah dengan adab, dan dia tak perlu hadirin sidang Jumaat yang dikasih seketika dia tengok orang sebelah kanan, seketika dia tengok orang sebelah kiri, kerana perbuatan dia melihat beri pandangan sebelah kanan akan menyebabkan orang sebelah kiri kurang dengar apa yang disampaikan. Ini peristiwa di zaman Imam Syafi'i, tak ada mikrofon semua. Jadi Imam Syafi'i tak suka duk tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, begitu dia tak suka. Kalau dia tak pegang tongkat, dia duduk diam. Tangan dia tadi sebut sama ada diletakkan tangan kanan di atas kiri, ataupun diluruskan tangan dia tanpa dia menggerak-gerakkan tangan, tangan dia. Kerana kalau dia macam tadilah yang saya dah terang tadi, perkataan Imam Syafi'i, kalau dia pandang ke kanan memaksudkan qasad ia dengan mukanya akan tentangannya, dia nak habaq, dia nak sampaikan perkataan kepada belah kanan sebagai contoh, menyebabkan orang sebelah kiri tak jelas. Selain daripada itu, ulama mazhab Syafi'i juga berpandangan dua khutbah itu menggantikan dua salat. Jadi diperlu penuh dengan adab. Siapa yang ketika khutbah begitu tangan dia merewang saja, perkara itu kata Imam Syafi'i seperti yang diterjemahkan oleh Syekh Idris, jahat adab daripada berpaling-paling, tak elok, akhlak buruk ketika berkhutbah. Itu pandangan Imam Syafi'i rahimahullah.
Dan itulah juga para ulama di kalangan mazhab Syafi'i, sebahagian mereka, dan beberapa ulama di kalangan ulama hadis, mereka faham hadis tentang sahabat doakan keburukan tangan kepada khatib yang mengangkat tangan ketika berkhutbah. Kebanyakan ulama memahami, kita ingat siapa sahabat itu, dia masuk dalam masjid, dia tengok khalifah pada zaman dia berkhutbah mengangkat tangan. Kebanyakan ulama faham angkat tangan yang dimaksudkan itu angkat tangan ketika berdoa, dan itulah pandangan yang diambil di perlis ini. Khatib ketika berkhutbah tak perlu angkat tangan. Ketika berkhutbah doa, ketika berdoa dalam khutbah tak perlu angkat tangan. Demikian juga makmum tak perlu angkat tangan. Disebabkan perkataan sahabat tu, bila dia masuk dalam masjid, dia tengok khalifah pada ketika itu menyampaikan khutbah. Dalam riwayat yarfa'u yadai, mengangkat tangannya, difahami mengangkat tangan tu membawa maksud mengangkat tangan ketika berdoa dalam khutbah. Akan tetapi sebahagian ulama, bukan majoriti, dia pun faham tak riwayat yang mengatakan sahabat tu bila dia tengok khalifah yang berkhutbah tu mengangkat tangan yang dimaksudkan mengangkat tangan seperti orang berceramah, bukan ketika berdoa. Antara perbezaan pandangan ulama, banyak benda yang berbeza pandangan, tapi tujuan kita dedahkan kepada tuan-tuan supaya kita tak keras dalam perkara yang memang terdedah kepada perbezaan pandangan. Contoh perkara yang seumpamanya, itu membezakan orang yang mengaji dengan orang yang tidak mengaji. Dengar suara saya. Baik, permasalahan yang berikutnya 499, kata Syekh Idris Al-Marbawi, masalah berkhutbah dengan mengangkat suara, apa hukumnya? Kata Syafi'i, dan aku sukakan bahawa mengangkat khatib akan suaranya supaya dengar ke hujung orang yang datang hadir akan Jumaat. Jika kuasa ia meninggikan suaranya. Antara tanggungjawab khatib yang berkhutbah memastikan sekadar yang dia mampu meninggikan suara dia supaya sampai kepada semua jemaah. Dengan berkhutbah suara pun tak larat, perlahan, dan begitu menyalahi adab berkhutbah. Khutbah sepatutnya dengan tinggi suara, kuatkan suara itu supaya sampai kepada semua orang. Kata Imam Syafi'i lagi, dan suka aku akan kalamnya biar lambat-lambat, betul, biar lambat-lambat lagi terang-terang, tiada betul kecoh-kecoh. Tapi kat sini tulis kecoh dengan qaf. Okey, ejaan nama ni. Jadi dia cakap dengan berlambat-lambat, terang perkataan dia, jangan kalut, jangan kecoh. Di sini sebut jangan kecoh, dan tiada membetul-betul bunyi dan berputus-putusan dan lanjut-lanjut, dan tiada pula bersegera padanya daripada memberi faham, dan tiada meninggalkan kefasihannya dengan disengajai. Maknanya lafazkan, sampaikan khutbah dengan sebaik mungkin. Jangan duk kalut, ungkapkan perkataan-perkataan yang boleh memberi faham kepada para pendengar. Itu yang dikehendaki oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan sukalah aku biar ada kalamnya itu betul lurus lagi fasih, dan berbuku lagi berisi. Perkataan tu biar perkataan yang ada makna, ada tujuan diungkapkan perkataan tu. Jangan duk saja seronok-seronok saja. Mesti kena ada tujuan, ada berisi perkataan yang diungkapkan. Masalah yang ke-500, kata dia khutbah dan sekurang-kurangnya. Apa kadar minimum sehingga dikatakan khatib itu telah berkhutbah dan menjadikan Jumaat itu sah? Kata Syekh Idris, dia menukilkan perkataan Imam Syafi'i. Kata Syafi'i, dan sekurang-kurang barang yang jatuh atasnya nama khutbah. Daripada dua khutbah itu ialah bahawa ni rukun lah, ni rukun khutbah, kadar minimum ialah bahawa mengucap Alhamdulillah
ambil perhatian ni. Kadang-kadang benda-benda macam ni pun kita terlepas pandang. Khutbah tapi rukun pun tak tahu. Pertama, mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, innal hamdalillah, bolehlah mengucapkan Alhamdulillah dan selawatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni mazhab Syafi'i. Masa kita baca kitab Ar-Razi ni mazhab Syafi'i. Setakat kefahaman Syekh Idris Marbawi. Mengucapkan Alhamdulillah dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud selawat ke atas Nabi di sisi ulama mazhab Syafi'i ini, maksud dia kita memaksudkan nak selawat. Kalau kita sebut innal hamdalillah, bukan, kita sebut macam mana? Kalau kita sebut sebagai contoh, kita sebut fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat tu. Tak kira. Dia mesti dengan maksud nak berselawat. Bukan kerana dia selawat kerana menyebut nama Nabi, tapi memang dia nak berselawat. Jadi dia kena, katalah dia baca hadis inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu tak kira di dalam rukun khutbah. Jadi dia kena selawat lagi, Allahumma salli ala Muhammad, sekurang-kurangnya dia kena begitu. Tapi benda ni bukan ijma', maknanya itu pandangan mazhab Syafi'i. Ada di kalangan ulama tak mensyaratkan semua ni. Ada di kalangan ulama kata selawat tu sunat saja. Macam-macam pandangan lah. Tapi kita baca, bila kita baca kitab Bahrul Razi ni, kita kena faham lah pandangan mazhab Syafi'i macam mana dia kata. Baik, kena ada Alhamdulillah, kena ada selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaca akan suatu daripada Quran pada khutbah pertamanya. Dan jadi kena baca ayat Quran pada khutbah pertama berdasarkan perkataan Syekh Idris, dan mengucap Alhamdulillah dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wasiat dengan takwa dan berdoa pada khutbah yang kedua. Kemudian dia kena pesan takwa. Itu yang usikum wa nafsi bi taqwallah. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Macam mana itu? Khutbah kita jangan saya pun lupa. Marilah kita bertakwa. Macam mana khutbah itu tak ingat saya. Dia baca setiap minggu tak ingat. Ada lafaz pesanan takwa tu. Kerana di kalangan ulama, termasuk ulama mazhab Syafi'i, mereka meletakkan mesti ada pesanan takwa dalam khutbah. Dia jadi rukun. Demikian juga kena ada doa pada khutbah yang kedua. Doa kepada orang Islam seperti yang kita buat. Itu juga termasuk di dalam rukun khutbah. Kerana bahawasanya terakalkan. Kerana bahawasanya terakalkan bahawasanya khutbah itu mengumpulkan setengah kalam daripada beberapa wajah, betul, kepada setengahnya. Kalam ni macam-macam kalam. Ada kalam itu memuji Allah, ada kalam itu berselawat kepada Nabi, ada kalam itu doa. Jadi dalam khutbah itu yang difahami, khutbah itu adalah dia menghimpunkan jenis-jenis perkataan tu. Memuji Allah, selawat, berdoa, memberi pesanan takwa. Itu semua termasuk di dalam kalam untuk memberi peringatan kepada orang Islam. Maka inilah seringkas-ringkas barang yang dikumpulkan dia daripada kalam. Itulah minimum kadar untuk boleh dikatakan kita menyampaikan ucapan yang ada peringatan kepada orang Islam. Bab yang baru, kata penulis, babu ma jaa fi qisaril khutbah. Dia tulis apa? Qasriyan. Kalau kat sini dalam Tuhfatul Ahwadi ni dia kata bi kasril qaf wa fathis sad, dengan diletak baris kasrah pada huruf qaf jadi qi, wa fathis sad, dan diletak baris fathah pada huruf sad jadi qisari. Qisari. Cumanya kat sini dia tulis qisari. Tapi kalau dekat yang ada kat saya ni, babu ma jaa fi
qasdil khutbah dengan dal. Dengan dal. Saya pun tak sempat buat semakan lanjut. Tapi duk tengok-tengok kena dekat dal. Qasad maksudnya pertengahan. Qasar ni ringkas. Kita salah qasar kan? Ringkas. Pendek, ringkas. Kalau kita baca bab ni, kita akan tengok makna yang lebih tepat adalah dengan dal. Qisadil khutbah. Tapi kena buat semakan lanjut disebabkan dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi ni yang saya ada syarah kepada kitab Tirmizi, di bahagian bab dia letak fi qasdil khutbah, dia bunyi macam tu. Tapi ketika dihurai dia kata dengan qaf tu beri fathah, sepatutnya qisadi. Tak kena buat semakan lanjut. Tak apa, kita baca berdasarkan apa yang ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Kata dia, tengok. Tapi kalau ikut yang Syekh Idris ni, kalau berdasarkan huraian syarah Tuhfatul Ahwadhi, baris yang sebenar ialah fi qisaril khutbah. Fi qisaril khutbah. Wallahu a'lam. Kita syarah sebab begitu. Bab yang telah datang ia pada menyatakan ringkasan khutbah. Kalau diterjemah ringkas, maknanya memang Syekh Idris maksudkan qisar, ringkas. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah yang dituntut oleh syarak, adalah yang dituntut oleh syarak kita di atas khutbah itu, biar ia pertengahan. Tapi pertengahan ni tak tahulah, saya biasanya guna perkataan qasdun. Biasanya guna perkataan di ujungnya dal, bukan ra. Nak pasti benda ni kena buat semakan lanjut. Maknanya antara semakan yang kena buat, kitab Jami' Tirmizi itu kena ambil dibandingkan dengan cetakan-cetakan yang berbeza. Tu kerja banyak lah. Tak sempat nak buat benda tu. Kemudian, jadi yang dituntut ialah khutbah itu pertengahan. Yakni tiada ia panjang yang menjemukan. Jangan khatib dia syok sendiri, dia pergi gedebang panjang, jemaah doa Allah bila lah nak habis. Ini saya tengok di Perlis tak berlaku. Tapi ada sebahagian negeri, saya pernah duduk di satu negeri tu, oh dia semangat, khatib dia semangat. Di Perlis negeri tak besar, mana khatib yang menyampaikan khutbah tak baca khutbah yang diedarkan, sampai maklumat tu pasal kita kecil kan. Tapi ada sebahagian negeri lain dia besar, jadi khatib tu dia pihak pentadbiran Jabatan Agama tak boleh nak kawal pasal lebih besar, tak sampai maklumat tu. Oh, kalau tak kawal tuan-tuan, ada sebahagian khatib, ada sebahagian negeri pukul 2 duk khutbah lagi. Tak tahu sekarang masih ada ataupun dah berubah. Pukul 2 khutbah tu, apa, khatib tu semangat ni, orang nak kerja, keluar kerja kilang begitu. Oh, jadi kalut. Sebab tu perkara ni perlu dikawal dengan kuasa pentadbiran agama. Kena kawal benda ni. Kita nak kesian kat orang ramai. Bila orang ramai kata, ustaz khutbah panjang sangat, kami nak pergi kerja. Orang boleh dia kata penting sangat dunia daripada akhirat. Tu cara fikir ustaz, sebahagian ustaz lah, ustaz yang baru nak start. Tak boleh lah begitu. Nabi sendiri suruh pertengahankan khutbah tu, jangan membebankan orang. Hang tak apalah, tak ada kerja, berkhutbah saja. Ada orang kena masuk kerja, dia telah berjanji dengan majikan untuk masuk sekian-sekian, khutbah banyak-banyak. Tak boleh begitu. Bahkan hadis membuktikan khutbah itu jangan panjang-panjang. Kata Syekh Idris, tiada ia panjang yang menjemukan. Tapi bukan bermakna suruh buat pendek. Tengok kata Syekh Idris, dia terjemah, kata dia, dan tiada pula ia pendek yang tiada mengertikan, sehingga pendek sangat tak beri manfaat kepada orang Islam. Itu tak boleh juga. Dia kena pertengahan. Jadi orang yang mengaji kena ambil perhatian perkara-perkara yang seumpama ini. Bahkan hadis membuktikan antara tanda bijaknya seorang khatib apabila dia meringkaskan khutbah dan memanjangkan salat. Maknanya pada kadar
salat itu lebih panjang sedikit berbanding khutbah. Kata Nabi, itu tanda khatib tu orang bijak. Maknanya khatib-khatib yang duk khutbah sampai pukul 2 tak habis-habis tu, semangat khutbah, tak bijak tu. Hadis mengatakan khatib yang seumpama itu khatib yang tak bijak. Sepatutnya pihak berkuasa boleh larang dia dari menyampaikan khutbah kerana mendatangkan kesempitan kepada umat Islam. Kata Syekh Idris lagi, maka demikianlah perbuatan Nabi kita, Nabi SAW, pada khutbahnya sebagaimana hadisnya yang dikeluarkan Tirmizi, katanya an Jabir ibni Samurah qala kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Jabir bin Samurah, katanya adalah aku sembahyang serta Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dia salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir lagi, fakanat salatuhu qasdan, apa dengan dal, fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan, maka adalah sembahyangnya itu pertengahan, yakni tiada lambat amat, tak panjang sangat dan tiada lekas amat, semuanya diperbuatkan dengan sempurna. Khutbah Nabi tu taklah pendek sangat, taklah kelam kabut juga, sebaliknya semuanya dilakukan oleh Nabi secara sempurna dan dengan baik-baik, dengan penuh adab dan sifat yang layak bagi khutbah. Dan khutbah Jumaatnya pun pertengahan jua, tiadalah ia berkhutbah sampai menjemukan orang yang mendengarnya. Itu sifat salat Jumaat Nabi dan khutbah Nabi. Apa sifat dia? Qasdan, pertengahan, tidak panjang yang menjemukan dan tidak pendek yang menafikan tujuan. Bukan begitu khutbah dan salat Jumaat Nabi. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ammar dan Ibnu Abi Aufa, dan katanya lagi, kata Tirmidzi lagi, bermula hadis Jabir bin Samurah ini ialah hadis hasan lagi sahih. Jadi ambil perhatian, ini ilmu. Khutbah dan salat Jumaat jangan panjang yang menjemukan, jangan pula pendek yang menafikan tujuan. Ambil perkataan tu. Bab berikutnya, kata Syekh Idris, babu maja'a fil qiraati 'alal mimbar. Bab yang telah datang ia pada menyatakan qiraah, yakni bacaan, yakni baca Al-Quran atas mimbar. Qiraah baca, dari segi maknanya membaca, qiraah yang dimaksudkan di sini adalah qiraatul Quran, ataupun membaca mana-mana ayat Al-Quran ketika berada di atas mimbar menyampaikan khutbah. Kata Syekh Idris, ketahuilah kiranya ya saudaraku, setengah daripada syarat sah khutbah Jumaat itu hendaklah dibacai ayat Quran di mana salah satu daripada dua khutbah Jumaat itu. Ini menghuraikan perkataan Syekh Idris di awal tadi. Maknanya baca Al-Quran dalam salah satu khutbah. Kalau tak baca pada khutbah yang kedua, mesti dia baca sepotong ayat Al-Quran yang sempurna makna pada khutbah yang kedua. Kalau dia tak baca dalam ayat Al-Quran yang sempurna makna pada mana-mana khutbah, tidak sah khutbah itu di sisi mazhab Syafi'i. Maka dalil atas yang demikian ialah beberapa hadis, setengah daripadanya telah dikeluarkan oleh Tirmizi, katanya an Ya'la ibnu Umayyah qala. Kita berhenti seketika untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Baik, maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ya'la ibnu Umayyah, katanya telah aku dengar akan Nabi SAW berkhutbah Jumaat, yakni baginda berkhutbah Jumaat. Maka dalam khutbahnya, dalam khutbah baginda membaca yakni baginda membaca di atas mimbar. Ketika berkhutbah di atas mimbar itu akan ayat Quran, iaitu wa nadau ya malik. Artinya wa nadau ya malik tu ayat Quran, iaitulah surah Az-Zukhruf ayat 77. Surah Az-Zukhruf ayat 77. Dia tulis kat situ. Kalau yang terjemah, yang Jawi dia tak tulis. Surah Az-Zukhruf ayat 77. Maksud ayat Quran artinya, dan berseru-serulah mereka itu, yakni orang-orang dalam neraka, penghuni neraka. Bila mereka diazab, mereka akan wanadau, mereka akan berseru. Apa mereka berseru? Ya Malik. Maksudnya kata serunya hai Malik ataupun hey Malik. Hai kot, ya. Hai Malik yang menjadi kepala khadam neraka, yakni Malik, malaikat yang menjaga neraka. Kami, kata penghuni neraka, wahai Malik, kami sangat azab pada masa sekarang ini, biarlah dihukum Allah atas kami. Ayat Quran yang sempurna, iaitulah menyebut ayat 77, Allah Ta'ala berfirman, wa nadaw ya maliku liyaqdiya alaina rabbuk qala innakum makithun. Penghuni neraka akan berseru, wahai Malik, yakni malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk, suruh Tuhan kamu matikanlah kami. Itu maksud dia, liyaqdi. Liyaqdi ini mati, bagi mati. Seperti ayat Quran kata Nabi Musa, Nabi Musa tumbuk Bani Israel itu kan, kemudian faqada alaih, mati Bani Israel itu dengan satu tumbukan dari Nabi Musa. Mati itu guna perkataan faqada. Di sini liyaqdi, maknanya penghuni neraka setelah mereka tak tahan azab mereka, mereka seru, mereka panggil malaikat Malik, wahai Malik, bagi tahu kat Allah, matikan kami lah, alarat kami, nak memikul azab api neraka.
Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita dari neraka. Qala innakum makithun, kata Malik, yakni kata malaikat Malik, sesungguhnya kamu semua penghuni neraka makithun, akan kekal berada dalam neraka, tak mati-mati. Itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksud ayat Al-Quran. Syekh Idris ataupun Al-Imam Tirmizi dia letak hadis ni di bawah bab berkaitan dengan membaca Al-Quran ketika berada di atas mimbar, menunjukkan Nabi pernah membaca ayat Al-Quran ketika berkhutbah di atas mimbar. Itu yang nak beritahu. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Jabir bin Samurah, dan katanya, kata Abu Isa, bermula hadis Ya'la bin Samurah ini hadis hasan, lagi sahih, lagi gharib. Permasalahan yang berikutnya kata Syekh Idris, khutbah Jumaat itu wajibkah dibaca ayat Quran dalamnya? Apa hukum baca Al-Quran? Baca ayat Quran dalam khutbah? Kata Abu Isa, dan sungguhnya telah memilih satu kaum daripada ahli ilmu, yakni sekumpulan dari kalangan ulama. Ahli ilmu itu merujuk kepada ulama. Apa mereka pilih? Akan dibaca oleh imam dalam khutbahnya akan ayat daripada Quran, yakni satu ayat sekurang-kurangnya, satu ayat yang sempurna lah maknanya, sempurna makna. Sempurna makna. Ada ayat dia tak sampai satu tapi dia sempurna makna, itu juga telah memadai. Jadi sebahagian pada ulama berpandangan khatib perlu membaca satu ayat di dalam khutbah. Telah berkata Syafi'i, ini pandangan Imam Syafi'i, dan apabila berkhutbah imam maka tiada membaca ia di dalam khutbahnya akan sesuatu daripada Quran, nescaya mengulang ia akan khutbahnya, maknanya tak sah khutbah. Itu membaca Al-Quran dalam mana-mana khutbah, sama ada khutbah pertama dan khutbah kedua, adalah rukun khutbah di sisi Imam Syafi'i rahimahullah. Berkata Syafi'i, tiada sah dua khutbah Jumaat itu melainkan dengan mengucap alhamdulillah, selawat ke atas Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada keduanya, dan beri nasihat. Maka ketiga perkara ini wajib di dalam dua khutbah. Apa dia? Alhamdulillah, berselawat, dan beri nasihat. Tiga perkara ini wajib dalam dua-dua khutbah. Dan wajib pula membaca ayat daripada Quran pada salah satu daripada dua khutbah itu, atas qaul yang asah. Jadi qaul mu'tamad lah tu dalam mazhab Syafi'i, wajib baca ayat Al-Quran dalam mana-mana khutbah, sama ada khutbah pertama atau khutbah kedua. Dan wajib doa bagi mukminin pada yang kedua, yakni pada khutbah yang kedua, atas qaul yang asah, jadi atas pandangan yang mu'tamad. Dan telah berkata Malik, ini berbeza pandangan. Syafi'i kata wajib baca Al-Quran, manakala berkata Malik, tok guru kepada Imam Syafi'i. Dan Abu Hanifah, tok guru kepada tok guru Imam Syafi'i. Kerana Imam Syafi'i mengaji dengan Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani anak murid kepada Abu Hanifah. Jadi pandangan dua orang tok guru kepada Imam Syafi'i, dan majoriti, ini majoriti ulama memadai daripada khutbah Jumaat itu barang yang jatuh atasnya nama khutbah. Jadi tak wajib alhamdulillah, tak wajib selawat, tak wajib apa tadi, baca ayat Quran, tak wajib baca doa, tak wajib, asalkan sampai tujuan berkhutbah, sampai nasihat, selesai khutbah. Pandangan siapa? Pandangan Imam Malik dan pandangan Imam Abu Hanifah. Dan kata Abu Hanifah dan Abu Yusuf Al-Qadi Abu Yusuf sahabat Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah dan Abu Yusuf dan Malik daripada daripadanya memadai tahmidah atau tasbihah atau tahlilah, bahkan khutbah tu memadai dengan puji Allah Ta'ala, dah cukup dah. Tasbih kepada Allah sekali cukup dah, tahlil sekali pun cukup dah. Kata Nawawi, dan bermula ini daif kerana bahawasanya bukannya nama khutbah, akan tetapi Al-Imam Nawawi dah mengatakan pandangan
yang dinukilkan daripada Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Malik yang mengatakan khutbah itu berpada dengan memuji Allah sekali, bertasbih sekali, bertahlil sekali memadai. Kata Imam Nawawi, pandangan ini daif kerana bahawasanya bukannya nama khutbah. Kalau setakat tasbih, kalau setakat tahlil sekali, kalau setakat tahmid sekali, hak itu bukan nama khutbah, hak itu nama tahmid lah, hak itu nama tasbih lah, hak itu nama tahlil lah. Tapi yang kita maksudkan adalah khutbah, menyampaikan ceramah. Khutbah itu menyampaikan ceramah lah. Tujuan dia memberi peringatan dan nasihat kepada orang Islam, dan tiada hasil maksudnya, tak sampai maksud disyariatkan khutbah pada sembahyang Jumaat serta menyalahinya barang yang sabit daripada Nabi SAW. Kalau sekadar hanya baca tahlil sekali, tahmid sekali, tasbih sekali, Nabi menyalahi apa yang dibuat oleh Nabi di zaman baginda hidup dahulu. Nabi tak pernah naik atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innal hamda lillah wat tasbih lillah wa tahlil lillah. Tak ada Nabi sebut itu. Sesungguhnya pujian hanyalah kepada Allah, tasbih hanyalah kepada Allah, tahlil hanyalah kepada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum. Duduk. Tak ada Nabi pernah buat begitu dalam khutbah. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi, pandangan itu lemah kerana tidak terhasilnya khutbah yang dimaksudkan, yang dikehendaki di dalam syariat, dan dia menyalahi dengan riwayat yang sabit dari perbuatan Nabi, yang mana Nabi menyampaikan nasihat, Nabi memulakan perkataan dengan memuji Allah, Nabi berselawat ke atas diri baginda sendiri, dan demikian juga baginda membaca ayat Al-Quran dan memberi nasihat, baginda berdoa kepada orang Islam di dalam khutbah di zaman baginda hidup dahulunya. Bab yang berikutnya kata Syekh Idris Al-Malbawi, babu majaa fi istiqbalil imami idza khatab. Bab yang telah datang ia pada menyatakan menghadap imam apabila berkhutbah ia. Wallahu alam. Kita tangguh kuliah minggu hadapan insya-Allah. Ada kemusykilan? Ya. Ya. Macam mana keadaan si baru dan keadaan pada keluarga sama ada perlu diteruskan dengan biasa ataupun dia kena terlibat mejak iaitu dia kematian suami, kemudian kebetulan pada sehari dua hari selepas kematian suami itu memang tarikh perkahwinan anak dia. Jadi bagaimana dengan isteri yang kematian suami itu, kena iddah dia macam mana? Jawapan dia pertama, dia tak ada masalah, dia duduk rumah dia tu kan, kenduri di rumah tu, dia tidak berhias, dia kawal pergerakan dia, jaga adab dia, kenduri jalan, tak ada masalah apa-apa. Orang datang rumah dia, yang tak dibenarkan tu ialah dia keluar tak keluar rumah tanpa ada keperluan, terutamanya waktu malam. Sekarang ni ada kenduri anak dia, kalau batal membabitkan pihak lain, membatal macam mana dah catering dah buat apa semua, buat kenduri, dia jaga adab dia, tidak berhias. Kalau dia berhias, dia berdosa. Dia pakai pakaian yang biasa, tak berhias, boleh teruskan kenduri insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ada? Oh, cikgu tak ada hari ni, selalu cikgu yang tanya soalan. Tak ada lah? Tak ada, alhamdulillah. Pasal semua faham apa yang kita baca pada hari ni. Tuan-tuan janganlah mari kuliah tak peduli faham ke tak faham, asalkan aku duduk tak boleh macam tu. Kalau tuan-tuan macam tu, saya pun tak semangat tu, yang tak semangat cek macam mana seperti qasrun ke, qisarun ke, qasdun ke, saya pun tak sempat nak cek. Kalau
Tengok orang yang dengar pun semangat, kita pun kena betul-betul buat semakan. Ya, di samping masa tak sempat juga, itu satu juga, tapi itulah. Mari kena bagi faham. Rugilah kalau kita belajar sampai tak ada benda yang kita ingat dalam diri kita ni. Kita dah sampai pada permasalahan ke-504. Maksud tu dah mengaji 500 permasalahan dah dalam kitab Ar-Razi ni. Macam mana? Atau rasa tak ada satu pun kita belajar? 500 lah. Banyak tuan-tuan. Boleh jadi ustaz ni kalau ikutnya. Tapi kita tak buat kitab. Kita tak, tuan-tuan sekurang-kurangnya tuan-tuan boleh faham perkataan Syekh Idris. Perkataan Syekh Idris ni perkataan lama. Kalau tuan-tuan baca seorang tak faham, taubat tak faham. Melainkan kita kena biasa dengan perkataan-perkataan lama. Dan kalau kita ada masalah, kita kena buat rujukan sumber asal lah. Begitu. Tuan-tuan tak payah buat benda tu, saya buat. Cuma tuan-tuan buat kitab, tanda maksud dia. Kalau kita baca tak faham, kita dabit kan, kita letak huraian kepada kitab apa yang dimaksudkan oleh penulis kitab. Kita letak kitab di rumah, anak kita, cucu kita, dia tengok, oh ayah aku ni dulu ni orang mengaji. Cucu kita tengok, oh tok wan aku ni orang mengaji. Tengok kitab Ar-Razi ni tuan-tuan, 11 jilid, 11 tak silap saya. Satu jilid tu ada, dia gabung 2 jilid. Macam jilid kita sekarang ni jilid 3 dan 4. Tak silap saya, dia ada sebelah naskah ni, tak silap saya, yang ada kat saya tu sebelah. Jadi lebih kurang 22 jilid. Tuan-tuan letak kat rumah tu, kita meninggal, anak kita boleh baca, oh, ayah aku apa jangan main, ayah aku ni orang mengaji, orang reti agama, bukan orang jahil ni, tengok dia mengaji kitab ni. Janganlah tinggal dekat anak CD dulu kan, zaman oh ayah lu muda-muda duk dengar CD piring kan. Ada sebagai orang dia bukan CD, dia kaset kan. Kaset jenis boleh pusing. Bawah jari dia pusing. Saya tak faham, tak tahulah. Dia tak lahir lagi waktu tu. Zaman kaset, lepas tu ada simpan video gambar, video yang tape besar sikit tu kan, yang jenis masuk dalam player tu, dia masuk, lepas tu tekan dia keluar. Itu dia simpan untuk anak cucu dia. Apa manfaat? Kita simpan kitab. Kita memberi contoh kepada anak cucu kita, kita mengaji. Mudah-mudahan dengan contoh itu, anak cucu kita pun ikut jejak langkah kita. Dalam hadis Nabi kata, man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang memulakan contoh yang baik, dia dapat pahala dengan kebaikan yang dia buat. Dan dia buat dapat pahala atas orang lain yang ikut contoh dia. Dan satu perkara yang paling penting saya nak tuan-tuan merasai perkara tu, iaitulah kita ni baru baca jilid 3 dan 4, pertengahan jilid 3 dan 4. Macam saya bagi tahu kepada tuan-tuan, ada 9 lagi, ada 9 jilid lagi yang ada kat rumah saya. Duk tengok cara baca ni rasa macam tak habis lah. Tak habis tu maksudnya tak tahulah, kalau kita sempat tak tahulah kan. Jilid 3 2 tahun tengok. Jilid 3 saja 2 tahun. Maknanya nak habis lagi tu dah rasa macam tak ada dah, kita mati dulu. Tapi tuan-tuan, mengaji apa, niat kita satu. Antara niat yang kita perlu pasang dalam diri kita, apa dia? Hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah Ta'ala akan memudahkan jalan dia menuju ke syurga. Kita mengaji ni, kita mati pejam mata. Kita salah seorang antara kitab yang kita mengaji, Bahrul Madhi. Di antara benda yang kita mengaji Bahrul Madhi, kita nak masukkan diri kita ni dalam golongan yang Nabi kata siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu. Tak tahulah kalau kita malam ni tak mengaji, kalau kita daripada lepas maghrib sampai hari ni kita bukan dari kalangan orang mengaji, saya tak tahu lagi lah apa dia. Saya bukan ceramah begitu, tak ada kitab, kita baca kitab. Memang kita baca kitab. Tak mengaji lagi? Tak tahu.
Kalau tak mengaji lagi, kita buat apa lagi? Mengaji semua, menuntut ilmu. Di masjid saya hari Jumaat pukul 4 sampai pukul 5 petang, baca tafsir Buya Hamka, surah Baqarah tak habis-habis lagi, berapa tahun dah tak tahu, baca satu persatu ayat perkataan dia. Ada orang kata ustaz tak habis dah, memang tak habis. Yang penting kita nak faham agama, kita nak duduk di atas landasan menuntut ilmu. Kerana Nabi bagi tahu siapa yang duduk di atas jalan menuntut ilmu, jalan mudah dia untuk masuk ke dalam syurga. Ikhlaskan niat, beramal dengan ilmu yang kita pelajari, walau marrah, sekalipun sekali, walaupun hanya sekali kita belajar satu ilmu, benda tu menjadikan kita boleh beramal walau sekali, sehingga kita masuk dalam golongan orang yang beramal dengan ilmu. Perbaharui niat, keazaman untuk buat apa yang kita tahu. Ya Allah, jalan menuju ke syurga. Itulah kita nak buang masa lagi kita duduk di sini. Sebab tu kita kena bagi ada tanda kita ni mengaji, menuntut ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca pada malam ni di dunia dan di akhirat. Sebab tu saya sebut tadi, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Kata penulis kitab. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang dia tulis ini fid darain, di dua tempat. Darain maksudnya dunia dan akhirat. Dengan kita membaca ilmu berdasarkan hadis Tirmizi, huraian daripada Syekh Idris Marbawi, mudah-mudahan kita tahu tentang agama Allah dan kita tergolong dalam kalangan penuntut ilmu sehingga memudahkan jalan kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.